So yang ini adalah latest development. Hello again, good afternoon dan selamat datang and welcome back to my channel. So sekarang ni kita berada di area sekitar Merdeka 118 lagi. So sekarang ni saya akan tunjukkan kepada kamu progres setakat bulan November di Merdeka 118 Mall. Jadi mana-mana kamu yang first time ternampak video di channel saya ini, biasanya saya selalu active traveling untuk melihat pembangunan-pembangunan yang ada di Malaysia, terutamanya Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi selain menara yang tertinggi di Malaysia, Merdeka 118, Shopping Mall 118 ni merupakan salah satu attraction yang terbaru di tengah-tengah Kuala Lumpur. Jadi biasanya pelancong-pelancong, pengunjung yang first time datang ke Kuala Lumpur, dorang selalunya tertumpu untuk ke KLCC teruslah. Tapi sebenarnya everyone, di sini ada attraction yang terbaru. Jadi memandangkan tempat ini masih belum siap sepenuhnya, terutamanya dia punya shopping mall. Dan kalau yang tower ni sudah siap beberapa tahun yang lepas, dan di dalam bangunan ini sudah ada golongan pekerja-pekerja yang mungkin bekerja under syarikat Maybank. Baru-baru ini kalau kamu ada terbaca news, Maybank merupakan antara salah satu syarikat bank yang terdapat di Malaysia. Dan kebanyakan pekerja-pekerja mereka tu sudah start berpindah ke bangunan inilah everyone. So yang ini everyone merupakan pandangan dekat. Di hadapan kita tu adalah Merdeka 118 Mall. Jadi kalau ke area depan sana tu untuk Lalaport, Berjaya Times Square, dan as of now laluan pejalan kaki untuk ke area sana adalah macam inilah everyone. So sekarang ni everyone, saya akan tunjukkan kepada kamu progres setakat November. So yang ini adalah latest development laluan pejalan kaki. Jadi biasanya kalau pengunjung-pengunjung atau golongan pekerja yang ofisnya di Merdeka 118, selepas diorang turun ke train station MRT Merdeka, kalau diorang ikut di laluan pintu yang di area sini, jadi inilah dia first look laluan pejalan kaki yang terbaru di Bandaraya Kuala Lumpur everyone. Jadi seperti yang kamu boleh nampak sendiri, di sebelah kiri saya ni masih work in progress. Jadi limit kita sampai di sini saja everyone, sebab kita tidak terlibat secara langsung dengan pembangunan mega yang terdapat di Merdeka 118 ini. Jadi kita tidak boleh sesuka hati menceroboh. Jadi yang di area sini everyone, sambungan laluan pejalan kaki yang tadi, saya boleh rasakan mungkin dia punya landscape tumbuh-tumbuhan akan semeria dan secantik segar macam yang terdapat di area sekitar bangunan office Merdeka 118 ini. Dan di hadapan kita ni nampak macam laluan pejalan kaki, tapi sebenarnya bukan everyone. Yang ini adalah laluan kenderaan. Mesti ramai di antara kamu yang mesti tidak sangka laluan kenderaan yang secantik ini everyone. Dulu first time saya ke sini pun saya ingatkan laluan ini adalah laluan pejalan kaki, tapi sebenarnya bukan. Jadi di hadapan kita ni merupakan salah satu spot fotografi kalau kamu mahu mengambil gambar bersama the newest Merdeka 118
Jadi baru-baru ini kamu mesti ada terbaca news yang tengah viral sekarang di social media. Jadi yang ni everyone merupakan salah satu sebab kita berada di area sekitar kawasan yang paling ikonik di Kuala Lumpur. Tidak lain dan tidak bukan Merdeka 118. Jadi menara ini bukan sahaja salah satu kebanggaan rakyat Malaysia. Sebab baru-baru ini macam yang saya katakan di awal video tadi, baru-baru juga viral. Merdeka 118 ni telah digelar sebagai World's Best Tall Building oleh CTBUH. Jadi kalau kamu masih tidak percaya, kamu boleh search sahaja Best Tall Building in the World. Jadi di situ kamu boleh nampak ada banyak sumber-sumber daripada news di internet. Jadi sambil-sambil itu, sebentar tadi kita dapat saksikan perkembangan yang terbaru di area kawasan 118 Mall. Termasuklah laluan pejalan kaki walkway yang sedang dibina dan makin hampir nampak siaplah. Dijangka tempat ini atau kawasan ini akan menjadi hub pelancongan yang terbaru. Dan sebelum ni Merdeka 118 ni adalah antara world class tower yang terbaru di KL, dan baru-baru ini mendapat gelaran sebagai one of the best tall building. Tempat ini betul-betul sangat unik sebab berdekatan sahaja dengan Stadium Merdeka dan Stadium Legend, Warisan Merdeka Park. Dan yang paling best everyone, semua ini boleh dijelajah dengan mudah sebab stesen train pun sangat-sangat dekat. Jadi pelancong-pelancong daripada luar negara yang first time datang ke sini mesti akan terkejut apabila ternampak ada satu bangunan yang berdiri megah di tengah-tengah Kuala Lumpur. So itu sahaja video saya untuk hari ini everyone. Jadi Malaysia sekarang bukan sekadar ada KL Tower dan KLCC, sekarang juga ada Merdeka 118 yang boleh menandingi mega-mega tall tower yang ada di luar Malaysia.